So ada satu scene tu Cody kena masuk rumah pergi hantar makcik. Lepas tu Kak Ellie kat tepi tu tengok dia pakai pakaian pocong tu, tengok itu kan. Masa kat tempat tu Kak Ellie nampak ada 2 ekor terbang kat atas tu. Oish. Ni Kak Ellie cerita last day nak balik ni baru Kak Ellie cerita ni. Pocong tu bang? Ada 2 ekor terbang pakai sama macam Kak Ellie. Ya Allah. Itu 2 ekor. Kak Ellie nampak, lepas tu Kak Ain Abdullah. Raja Syahiran ada. Laki Wayana. Betul. Raja Syahiran call time dia pukul 1 pagi tak silap. Okey. Dia pergi rumah tu, lepas tu on the way dia balik nak pergi. Dia daripada resort Simenanti lah. So call time pukul 1 pagi, so dia dah sampai set. Lepas tu on the way balik dia habis dalam pukul 3 lebih macam tu lah. So dia dah habis lah. So on the way dia nak balik, dia nampak ada orang. Dia bukan orang lah, tak tahu binatang apa lah. Lembaga. Dia nampak macam ni, merangkak tu, lepas laju lintas jalan. Zap masuk semak. Uyo. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people. Welcome back to our Sharp channel guys. Hari ni guys, setiap kali minggu baru, hari baru, kita akan bawa teman-teman selebriti kita nak borak. Hari ni cukup istimewa guys. Sebab apa? Saya sebenarnya dah lama dah nak, orang kata apa, kita tengok dia dah lama. Nak berjumpa tu rasanya tak pernah lagi. Ini first time kita jumpa. And then ini kali pertama juga kita nak borak panjang. Borak-borak terus horror guys. So kita nak terkenal dengan dia. Dia berlakon pun cerita horror banyak juga. Mana tahu ada pengalaman peribadi kan. So guys, heads up, tepuk kuat-kuat untuk Cody Rashid. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ashab Channel. Ya, saya. Sebab jemput Cody. Okay, Cody sihat Cody? Okay. Alhamdulillah sihat. Allahu Akbar. Tapi betul Cody, ni first time kita jumpa kan? First time jumpa betul lah. Kan. Sebenarnya kadang-kadang kita, ataupun mungkin kita pernah jumpa, tapi mungkin tak sempat nak bertemu kan. Mungkin kat event-event ke kan. Jadi event pula busy. Huru-hara sana ke sini kan. Alright. So Cody sekarang apa Cody? I mean lepas dah habis berlakon ni kan, sekarang tengah ada projek lagi ke, tengah shoot ke, tengah ready ke, macam mana? Sekarang tengah prep untuk next film. Okay. InsyaAllah. Lagi beberapa hari. Okay. So tengah prep benda tu lah sekarang ni. Tengah kuruskan badan. Okay. Badan sikit-sikit kan. So tengah tu lah. Okay. Cerita pasal kuruskan badan ni kan. Cody ni jenis senang naik, senang turun lah? Dia nak kata senang naik, senang turun tak juga. Tapi dia sederhana lah. Sedang-sedang lah kan. Dah 2 bulan lah. 2 bulan lepas Cody 82. Okay. Semalam timbang 71. Ush. 11? Semalam timbang 70. So turun 10-11 kilo ni sebulan lebih lah. Oh yo, laju tu. Tapi pedih lah. Pedih lah. Apa mungkin orang boleh kongsi lah, orang nak diet. Gula tak ada langsung. Okay, langsung tak ada gula. Okay. Masa nak turun tu hari-hari ikan bakar. Okay. Pagi oats, tengah hari nasi sikit dengan ikan bakar. Petang oats, malam lapar sikit jambu je. Settle. Okay. Uish. Kau ni jenis yang kena makan nasi lah. Tengah hari tu macam dia tak boleh lah. Tak ada nasi sebab dia ada gastrik. Jadi tengah hari tu macam perlukan nasi kan. Tapi nasi pun kita ambil portion ni betul lah. Beras mati kan. Lepas tu portionnya pun taklah banyak sangat kan. Jadi itu yang memang nak kena kurus lah. Itu hari tengok badan dekat cermin dah macam tong. Saya kena ambil inspirasi ni. Sebab ada orang macam saya lah, saya nak cuba nak turun-turun kan, kalah dengan nafsu sendiri. Tapi betul lah. Mula-mula seminggu 2 tu dia macam keras sikit keras. Dia gula susah kan. Gula paling payah sekali. Gula susah. Tapi boleh sebenarnya. Boleh 2 minggu lepas tu dah tak fikir gula lah. Gula pun dah tak nak kat kita dah. Dah steady lah. Dah steady dah. Alright. Okay. So itu antara tips je lah. Mana tips nak try kan. Nak tanya juga Cody, ini bila dah masuk ke, orang kata podcast ni horror. Okay. Cerita horror kan. Saya ada nampak jugalah Cody terlibat dengan podcast horror yang lain jugalah kan. Jangan pergi tengok dulu, tengok yang ni. Okay, bagi tahu siap. Okay. Alright. By the way, sebenarnya nampak Cody dekat Sierra Podcast dengan John Bear kan. John Bear. So dekat sana dah bercerita panjang lah, perjalanan career, macam mana start semua kan. So kat sini genre dia lain. Okay. Tapi sebelum nak start ni kan Cody kan,
Acap ada a few question jugalah. Okay. Kita tanya-tanya dulu lah sebelum Boleh, kita buka. boleh. Kita masuk ni kan. Okay. So seorang pelakon tak semualah yang boleh bawa cerita hantu. Yang nak berlakon cerita hantu. Macam Kodi sendiri lah, nak berlakon cerita hantu, Kodi tak takut ke? I mean overthinking, ni kalau keluar betul-betul ni macam mana? Okay, kebanyakannya production ni dia suka buat cerita hantu ni, dan dia suka pilih tempat location orang pun tempat-tempat yang berhantu. Okay. Itu satu benda yang saya tak faham sampai sekarang. Memang betul ada Kadang-kadang kat lautan. Oh. Dalam hutan tak apalah. Ada cerita pula kat situ. Itu yang jahat tu kan? Itu yang jahat tu kan. Okay, pengalaman tak adalah banyak sangat kan. Okay. Sebab Kodi bila time shooting ni semua, Kodi tak, alhamdulillah tak pernah kena lah. Okay. Adalah sikit-sikit tu kena kan, tapi tak boleh dahsyat kena. Tapi PA pernah kena, kawan-kawan Sekeliling lah kena kan. Okay. Tapi untuk yang macam ekstrim tiba-tiba sampai kena rasuk ke apa tu, terbang tak ada lah. alhamdulillah tak ada. Kena rasuk tak ada. Okay. Terbang ada. Oh yo, ada. Terbang ada. Okay, kita tanya lagi. Okay, kita lagi. Sampai terbang Terbang ada. Itu bila Kodi dekat set kan? Set. Ni bila di offer Kodi kita nak buat cerita pocong ni Kodi. Macam mana? Memang overthinking lah kan. Tapi kadang-kadang kita fikir macam tapi karakter dia menarik. Kodi fikir macam satu, karakter menarik. Dua, jalan cerita menarik. Lepas tu director. Lepas tu yang lain-lain lah kan? Sparring dan sebagainya. Sparring dan sebagainya apa semua tu, tengok menarik macam okay, jom kita buat. Kan? Bayangkan kalau dapat offer cerita hantu, cerita yang menarik, sparring yang menarik, Kak Ellie Suryati, nak lepaskan? Takkan. Tidaklah. Sifu tu kan. Dia Kak Ellie ni salah seorang cikgu Kodi juga. Okay. Dalam acting ni kan. Kak Ellie Suryati, OG Ahmad Daud, Q Haidar. Tu semua cikgu lah tu. Tu semua cikgu lah tu. Okay. So jadi kita memang ada benda-benda yang negatif tu. Kodi ni kalau dapat negatif dulu. Okay. Negatif dulu macam mana nanti ni macam mana Banyak kalau. kan. Kalau kena macam mana? Kalau ini macam mana? Balik nanti seorang-seorang mesti dah 5-6 pagi balik ni kan. Wish, macam mana bawa kereta seorang-seorang Semua tu ada. Semua ada, semua mesti ada. Okay, normal lah. Lepas tu balik bawa kereta nanti mesti macam, wish, mesti aku tengok center mirror ni. Dia tak nak tengok kan. Kita macam takut tak nak tengok kan, tapi macam mesti nak jeling sikit tengok kan. Apa-apa jadi ke, ada apa belakang, kadang-kadang macam tu kan. Tapi takut. Okay. Tapi takut kan. Tapi tak ada apa-apa, alhamdulillah tak kena apa-apa lah kan. Tapi lebih kepada mungkin kau dipikir pasal tanggungjawab lah. Sebagai seorang pelakon kan, lah. Okay, itu jadi kita nak cerita sebenarnya dekat set lakonan ni kan. Okay, kita nak masuk cerita horror yang pertama ni Kodi. Tapi ni mungkin kita boleh throwback lah sikit. Zaman-zaman sekolah ke. Okay, Kodi sekolah dekat Taman Selayang, kat Batu Kip kan. Area Batu Kip Selayang, Gombak. Jadi dekat sekolah ni tak adalah benda-benda yang horror ke apa, semua tak ada. Okay. Tapi Kodi ada cerita sekolah juga, tapi kat Sarawak. Okay. Okay, masa tu buat travelog, pergi Sarawak. Kita orang duduk sana dalam 2 minggu lebih tu. Travelog ni kita pergi Rumah Panjang. Lepas tu interview ada bomoh. Culture sana kan. Macam-macam culture mendalami kan. Kan. Culture sana kan. So yang kau dapat tahu dekat Sarawak ni macam-macam cerita horror ni. Kan? Kau dia pergi satu tempat tu apa? Sarawak culture tak silap. Tempat tu memang dia tunjuk culture Sarawak tu. Dan dekat dalam tempat tu pun ada benda-benda yang betul juga. Oh, contohnya? Contohnya macam tengkorak. Diorang kan ada culture diorang yang macam amalan lama lah. Benda-benda lama kan. Benda-benda lama yang diorang kau dia dah lupa dah macam mana cerita dia. So diorang adalah benda-benda yang daripada anggota manusia tu, diorang still ada simpan lagi. Memang ada rangka manusia. Dia macam ada yang tengkorak. Kan. Dia macam ni. Kadang ada Rumah Panjang tu, so ada satu tempat kat depan tu dia macam tempat tinjauan diorang. So mana-mana yang diorang dah zaman-zaman dulu perang-perang semua diorang simpan kat situ. Jadi tempat tu still ada. Walaupun memang tak ada, tapi tempat tu sejarah tu kat situ. Sejarah tu kat situ kan. Orang Sarawak sini cerita kat Kodi yang memang wujud sampai sekarang, ada sekolah sekolah asrama perempuan. So dia cerita kat Kodi, dia kata kalau sekolah tu kalau sesiapa budak-budak perempuan yang tak pakai tudung, diorang kena kacau. Diorang kena kacau. Siapa-siapa macam tak payahlah ni kan. So mungkin pergi kelas pakai tudung, balik dia dah tak peduli dah, ada zap kan. So dia keluar je macam tu. So diorang kena kacau macam mana tau? Diorang nampak diri diorang sendiri. So bila okay, contoh kan, dia ingat kawan dia dekat sini. So dia pun duduk kena borak-borak panggil-panggil. Lepas tu dia pusing, sini muka elok, sini jahanam. Tu dia ke? Allah. Itu dia juga. Tapi dia ingat kawan dia, tapi dia juga.
Sini muka okey, elok, jadam. Tapi pakai tudung. So dia orang kata dulu dekat situ sejarahnya adalah ada budak perempuan mati, kena bunuh, kena rogol dekat situ. Tak tenteram ke Tak macam tu? mungkin lah tak tenteram ke apa kan. Tapi Sarawak macam-macam benda ada. Okey. Macam benda ada yang jadi depan mata Kodi interview bomoh tu sendiri Okey. Bomoh tu Kodi tak tahu kepercayaannya apa, tapi Kodi masuk bagi salam, dia jawab salam. Okey. Tapi dia kata dia tak ada agama mana-mana. Okey. Tapi bila kita masuk, kita nampak ada tokong Cina. Ada tokong patung-patung apa semua. Lepas tu ada patung-patung Hindu. Lepas tu masa dia nak berubat, dia bismillah, lepas tapi baca doa Nabi Sulaiman. Okey. So confused juga Dia server mana? Pengalaman Kodi ni, so Kodi boleh masuk kat dalam tu kan. Okey. Semua orang tak boleh masuk Cameraman, Kodi, pesakit dengan family dia 2-3 orang boleh So maksudnya masuk ke dalam rumah dia? Masuk dalam rumah dia memang berubat dalam rumah. So dekat belakang rumah dia tu, dia kan rumah macam rumah kampung tinggi kan. So belakang rumah dia, macam dapur, ada pintu sikit, ada bilik. So dalam bilik tu ada semua patung-patung dengan rumah-rumah kecil-kecil, miniature tu. Alright. Kau ditanya ni apa? Oh ini orang yang saya mimpi dapat ni. Dia kata semua ni dapat dalam mimpi. Lepas tu yang ni ada orang datang berubat ni sakit ni, ada ni sakit ni. Lepas tu kata ni ada nama-nama ke? Ada. Dia kata apa nama ni? So kata jangan, saya tak boleh sebut. Kalau saya sebut nanti benda ni datang, dia kata. Dia kata okey lah, sampai sini je lah, kita keluar lah. Oh kalau sebut dia datang? Dia kata dia tak boleh sebut, nanti kalau sebut dia datang. So maksudnya dia kata dia dapat miniature kecil semua muka orang tau. Muka orang, badan, kaki, tangan semua siap. Tapi miniature kecil-kecil kan, banyak kan. Sini pasal ada rumah kampung sikit, pasal ada kecil-kecil. So dia kata itu semua dia dapat dalam mimpi. Ada seorang makcik ni datang nak berubat lah. So kau dia tak tahu nak berubat, dia ni makcik ni sakit apa, berubat apa, tak tahu lah kan. Kita memang tak tahu apa-apa kan. And Kodi pula sangat bukan tak percaya sangat apa benda ni kan. Cuma kita ada macam kita ada 50-50 tu kan. Dia ada satu tika kan. Tika, makcik ni duduk kat atas tika tu, kat bawah lantai lah. So dia dekat sebelah makcik tu, dia duduk lunjur kaki macam tu kan. So dia duduk macam ni, kaki lunjur. Lepas tu dia ambil selimut, dia ambil kain warna putih, dia tutup sampai sini jap. Lepas tu sebelah ni ada asap. Asap kemenyan macam tu lah kan. Banyak asap tu, asap dia tebal. Lepas tu dia masukkan asap tu dalam kain tu, masuk, jaga dia serubung, dia baring. Tak sampai 1 minit lah. Tak sampai 1 minit, dalam 30 second tiba-tiba zoom, dia bangun, dia jadi orang lain. Ni real depan mata ni. Dia bangun, dia duduk terus, dia jadi orang lain. Suara lain semua. Suara lain. Tapi dia bangun je, dia tak banyak cakap. Dia jadi macam redup tu. Dia jadi macam mata dia redup sikit, dia macam tu. Dia tengok, lepas tu dia pergi kat makcik tu. Dia tak tanya makcik tu apa pun. Dia tak tahu makcik tu sakit apa ke apa. Tak ada lah. Tak ada. Dia tak tanya apa pun. Tak ada diagnose apa, tak ada. Tak ada. Dia pergi kat belakang makcik tu, kat sini. Makcik tu dia suruh bongkok sikit. Dia angkat, dia selakkan makcik tu nampak sikit kan. So dia ambil jari dia tu. Ni badan makcik tu kan. Dia sapu. Tangan dia tu masuk dalam ni. Masuk dalam kulit dia tu? Kulit makcik tu. Allah. Lepas tu dia korek. Lepas tu ada macam lendir tu. Keluar. So keluar lendir tu, dia ada satu pinggan, dia letak. Lepas tu dia ambil lagi. Ni tengah darah, tapi darah tak mancut-mancut dah. Tapi darah-darah lah. Sikit-sikit keluar. Sikit je lah. So dia ambil lendir tu keluar. Lepas tu sikit je lendir keluar. Lepas tu dah. Lepas tu dia sapu. Dia ambil ni, dia pakai kain, dia lap. Benda tu tak ada apa-apa pun. Tak ada parut, tak ada apa? Tak ada parut, tak ada kesan apa pun. Macam mana sebelum tu, macam tu jugalah. Mana sebelum tangan dia? Itu pelik tu. Kau ni nampak semua ni? Ni nampak semua. Sebab kita memang kena ada kat dalam tu kan. Kita nak ambil capture apa semua kan. Tapi kau rasa tu tak lepas lah untuk kita nak. Nak tak lepas, confirm tak lepas lah kan. Sebab masa tu kau ditengok pun, episod tu memang tak lepas pun. Tapi ni behind the scene lah kan. Behind the scene kan. Tu dia masuk jari tu. So lepas tu dia lap darah. Lepas tu dia tanya ada apa-apa lagi? Lepas tu tak ada. Macam tu tak ada. Tak ada. Lepas tu kejap lagi dia masuk dekat dalam selimut tu, dekat dalam kain putih tu. Dia masukkan asap, boom, dia baring. Dah dia pingsan terus. Dia pingsan, kejap lagi dalam berapa split second tu bangun. Dia punya family tahu lah macam mana dia nak bangunkan dia apa semua kan. So family dia cover kan, bangunkan dia balik. So okey dah. Settle. Dia dah okey dah.
Lepas tu dia cakap dengan makcik tu, dia kata makcik itu hari dia jatuh bilik air. Dia kata, makcik kata, so tak ada apa-apa yang serius lah, cuma ada darah beku tak silap. Dekat tu yang sakit pinggang tu dia kata. Macam okey. Pengeras dia duit 50 sen dia tak bawa tikar. Settle. Aigo. Tapi kan yang paling benda ni ada kelemahan dia kan. Kelemahan dia adalah masa tu dia nak berubat tu ada kucing masuk kat dalam bilik tu. Dekat dalam dia macam dapur, ada macam kawasan besar dapur kan. Lapang. Lepas tu berubat kat sini, tiba-tiba kucing masuk ikut tingkap. Lompat lah masuk. Lompat masuk ke tingkap, hara semua orang kejar kucing tu, suruh bawa keluar. Kata kenapa pasal kucing ni? Dia kata tak boleh, kalau kucing ada nanti dia tak boleh berubat, dia tak jadi. Power kucing. Relax je dia masuk. Dia boleh potong macam tu je kan. Orang tengah dalam mood ni. Dia masuk, berlega-lega, semua orang buat lari, kecoh pasal kucing tu kejap. Maknanya kucing tu tidaklah mengganggu. Tak ganggu pun. Masuk je. Lalu je. Alah, macam kucing biasa kita lepak kedai makan, dia tiba kucing lalu, kucing tiba kat kaki. Macam tu je. Tapi huara. Tapi semua orang kejar kucing tu. Tapi bila orang nak kejar kucing tu mesti macam terkejut, dia lari sana, lari sana kan. Dah jadi hal lain pula. Sekejap dia bawa keluar kucing tu. Terus kata pasal kucing tak boleh. Kata kenapa dengan kucing tu, takut dia kacau ke? Tak. Kalau kucing tu ada tak menjadi nanti dia punya ilmu dia tak jadi. Ilmu siapa yang power? Kucing. Kucing tak payah buat apa-apa pun. Tak payah apa-apa pun. Tak payah 50 sen pun. Tapi itulah. Lepas habis dah berubat tu pun kita keluar, kita borak-borak sikit. Saya borak dengan abang dia. Dia kata baru beberapa hari lepas ada buaya putih datang depan rumah. Lepas tu kadang-kadang dia ni selalu dapat dalam mimpi. Tiba-tiba dia bangun, dia jadi binatang lain. Kadang-kadang dia jadi orang lain. Tiba-tiba dia lari, dia keluar rumah, dia lari. Dia memang ada belaan ke tak tahulah tu. Tak tahu. Okey. Tapi memang macam tu. No tapi reason. padahal borak dengan dia okey, normal je, tak ada masalah apa pun. Tu nak tanya, dia tu macam mana? Dia misteri ke? Dia tak misteri langsung. Dia orang dia macam mana tau? Rambut panjang, rugged, muka putih-putih sikit, serawak-serawak muka tu kan. Standard kan. Badan sedap-sedap, sadar-sadar sikit badan. Memang rugged gila. Memang macam rock habis lah kan. Wah, ini rock ni kan. Tapi dia boleh berubat macam tu. Ilmu dalaman dia dahsyat. Tu lain macam tu. So saya kata dengan dia, macam mana ni keturunan punya benda ke? Dia kata tak, dia dapat daripada dalam mimpi dia kata. Mimpi juga. Dia kata semua benda dia dapat dalam mimpi. Lepas tu dia kata nak bagi sagu hati lah apa. Saya kata tak apa, terima kasih, I'm driving. I'm only is coming with me. Itu semua bahaya kan. Bawa balik nanti payah kau. Ya betul. So jadi itulah cerita yang beberapa cerita ada dekat Sarawak lah. Dekat Sarawak tu kan. Dia tak offer Kodi? Nak email kita check Kodi? Tak apa. Tak payah check lah. Alright. Okay. So itu satu lah. Okay. Kodi nak tanya lah kan. Macam tadi kan Kodi kata pergi location yang rasa tak kena ni kan. Ada tak lokasi yang Kodi dah dengar dulu dah? Kau kalau shooting kat sini Kira Kemensah tu, kita orang pernah shooting kat situ tau. Kita orang shooting pun dah lebih pukul 12, pukul 2, 3 pagi dah pun masa tu kan. So kru tengah pasang lampu apa semua kan. So dah lepas pasang lampu, nak action je, lampu padam. So kru kena naik atas balik, pergi tukar bateri. Diorang ingat bateri habis kan. Tukar bateri. Lepas tu bateri penuh lagi dia kata. Alamak. Tak apa, tukar lah. Tukar. On, boleh. Nyala. Lagi turun. Action je bawah pula. Dia kacau macam tu. Dia kacau macam tu. Kacau macam sudah. Kacau ni. Sudah. Okey, Kodi ingat ni. Atas Suluyam, Kuala Kubu Baru, KKB. Kuala Kubu Baru. Kuala Kubu Baru ni ada satu rumah. Rumah macam British style, yang quarters British yang lama-lama tu kan. Tanah dia sangat-sangat besar. Dalam tanah tu ada court tenis. Ada rumah banglo. All in one lah. Semua dalam tanah tu. Besar gila tanah tu. So kita orang pergi shooting kat situ. Kita orang shoot filem masa tu. Kita orang pergi shoot di situ. Kodi, Along Cham, Nizam Zaidi pelakonnya. J. Iswazi. Kita orang pergi duduk dalam tu, lepak. So kita orang akan start shoot lepas maghrib. Malam, sebab scene malam kan. So bawa pukul 8 malam sampailah ke pagi. Hari-hari macam tu. So kita orang kat situ dalam 7 hari, lebih 3-4 hari lah kat situ. So hari pertama kita orang kat situ, tempat dia memang tak kelakar. Rasa scary lah. Tak kelakar tempat tu. Memang scary nak mampus. So kita shooting kat situ, first day night mantap. Steady. Semua tak ada benda, tak ada kacau, tak ada apa. Enjoy lah. Best je kerja. Second day pun sama. Best je. Masuk hari ketiga dah tak okey lah. Kenapa? Tak okey dari segi apa tau?
So bila kita nak shoot je, lepas tu padam. Padam? Semua padam. Oh. Bayangan padam, gelap nak mampus tempat tu. Tempat tu memang tak ada satu cahaya pun masuk dalam rumah tu. Luar pun tak ada. Lepas tu rumah pula sebelah kiri kanan jauh-jauh. Okay. So kau dia rasa ramai orang tahu ni pasal rumah kat KKB ni. Sebab dia orang kata, orang kampung tu kata, start pukul maghrib je, lepas malam je tak ada orang pun lalu situ, dia kata. Oh. Dia orang cakap Lepas tu korang bergelap pula dalam tu? kita orang nak action je, pak mati. Okay. Gelap semua habis. Okay. Okay, check genset apa semua, pergi tengok minyak apa semua, dia kata semua okay. Tak, boleh on. Okay, boleh on, pak mati. Setiap kali action? Setiap kali nak action, Okay. pak mati. Yang itu kita rasa macam kabel genset buat hal. Okay. Besok tu tahu tak dia buat apa? Kenapa? Genset tukar, ada minyak semua penuh, dia orang siap pakai apa benda, alat apa benda, trace kabel. Ada bocor tak? Alright. Satu daripada hujung ke hujung, satu-satu kabel check. Technical semua check lah? Semua Okay. check. Okay, on. Alhamdulillah, test okay. Okay. So, lepas kita shoot semua okay, malam apa semua okay, start pukul berapa pagi, kena lagi. Gelap juga? Gelap. Satu hari tu kena 7 kali. 7 kali? 7 kali. Situ kita dah buang masa berapa lama lah. Ya. Yang itu kita dah tak fikir pasal Logik dah tak ada. Okay. Kita rasa dia ni, confirm dia. Confirm dia. Kita nak bagi ni. Dia tak nak bagi ni. Sebab masa kita shoot kat situ, ada seorang tu pakai pakaian perempuan tu, pakai, dia perempuan India. So dia jadi hantu India, Chandramukhi tu punya. Okay, alright. So jadi orang lain jumpa dia juga kat tempat lain. Ada satu lorong kita shooting tu masuk. Okay, contoh kita tengah shooting kat sini semua kecok-kecok sini. Lepas tu belakang satu lorong tau. Okay. Lorong tu macam ada orang. Oh. Macam kita tengok, kejap lorong tu kejap. Lepas tu dia orang kata, situ tak okey belakang kau tu. So kita ambil kursi, kita alih. Dia tak okey kan? Dia dah cakap macam tu? Dah cakap macam tu kan? Belakang tak okey ni. Lepas tadi ada siapa lah, ada kru kena apa benda, kena ada macam dia orang berjalan-jalan dekat situ kan. Padahal tak ada orang pun, dia kata. Sebab belakang tu memang tak pakai pun kan. So kita kena kacau kat rumah tu 3 hari berturut-turut kena. Sampai hari last day kita orang kena. Lampu tu lah. Lampu tu memang teruk gila lah. Kita minta tolong lah. Sebab kita nak shooting nak habis lah kan. Nak habiskan cepat apa semua kan. Lepas tu cameraman masa tu kita orang tak ada scene. Cameraman nak pergi alih kereta. Depan tu macam hutan-hutan. Pergi alih dia nampak dekat dalam kereta, depan tu dalam 10-15 meter nampak macam orang. Dia tengok betul-betul binatang tu lah. Nampak macam ada muka scary nak mampus, dia kata. Lepas tu rambut ada putih, rambut panjang apa semua kan. Dia tengok tu, dia buka, dia matikan enjin kereta tengah-tengah jalan ni. Dia matikan enjin kereta. Lepas tu dia keluar. Dia keluar pelan-pelan, dia jalan pergi kat kru dia kat belakang. Okay. Lepas tu dia bagi tahu lah, kat depan tu ada ni lah. Lepas tu sekejap lagi orang pergi ramai-ramai, tengok memang semua nampak ada. So sikit pergi, lama-lama pergi dekat, benda tu jadi macam keladi. Pokok keladi yang sehelai je besar gila. Dia kembang macam tu Dia lah. kembang lah. Jadi bila orang pergi dekat-dekat, dia jadi pokok keladi tu, daun keladi tu besar, yang dia satu je besar gila dekat situ. Padahal semua dah nampak ni. Padahal semua dah nampak ni. Yo. Lepas tu dia nampak macam urat-urat keladi apa semua tu je kan. Tapi yang peliknya satu je besar. Pada situ semua hutan-hutan semua bersepak-sepak. Macam mana datang situ pula Macam mana datang kat situ beli terdiusan. Tu dia kena. Masa kat lorong tu, cameraman pun kena. Ish. Director dapat dengar benda yang tak okey dekat earphone dekat earphone. Bunyi lah. Sebelum action kan, ada dengar bunyi benda orang bisik. Bisik. Orang bisik. Orang bisik. Gila. Lepas tu benda tu, record tu ada lagi sampai sekarang. Apa recording bunyi tu? Recording bunyi tu. Oh, dia orang simpan? Diorang simpan. Ayo. Lepas dia dengar bisik-bisik tu, bila hantu tu pun jerit tu kan, bila hantu tu diam, ada dengar suara hantu tu juga. Oh, dia macam continue? Kan karakter perempuan tu kan, India tadi tu lah. India tadi tu kan. So dia memang karakter dia memang scary lah. Tapi bila dia diam, bunyi tu ada lagi? Bunyi tu ada lagi. Dia cakap-cakap. Lepas tu bunyi loceng. Bukan bunyi, ya kan gelang loceng. Ciking, ciking kan. So dia duduk diam je duduk. Dengar dekat ni. Ciking. Itu selalunya kita orang ni shooting, bila benda-benda tu jadi dekat dia orang, dia orang akan cakap ujung-ujung nak habis tu lah. Dan nak rap lah. Dan nak rap tu buat cerita kan. Tak, ini on the spot cerita. Dia kena kongsi lah. Bila on the spot cerita, kita macam tak apa, kita habiskan je lah. Tapi sebab kita orang ni 4 orang kat dalam tu. Kodi, Along Cham, Jay Swaze,
Nizam Zaidi. Empat-empat ni memang kawan, huru-hara. Kita orang ni. Pecah cerita pula cerita seram komedi. Genre-nya. Jadi kita orang tak tahu pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, pukul 4 pagi, pukul 6 pagi kita orang pecah je kat dalam tu. Kita orang tak peduli ada hantu ke, ada apa je, kita orang sembang macam tak ada wall punya. Kau dalam zone korang kan. Tak lah kan. Gelak bahan-bahan itu, gelak ini kan. Tak peduli pun. Padahal dah tahu lah. Padahal dah tahu dah benda macam-macam pak mati. Tapi perlu benda-benda macam ni. Sebab kita tak nak pergi ke, tak nak kepala otak kita ni kacau dengan benda-benda tu kan. Dah boleh bayang ni. Kau dia cerita dia muka dia, tengok Chandra Muki, cerita Chandra Muki kan. tengok. Muka dia buat make up macam tu, wara, rambut serabai-serabai, lepas pakai gelang-gelang, jalan ha macam tu. Dengan bunyi gelang je lagi. Cing 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 cing. Mungkin kat Sarawak ni macam tadi Kodi cakap kan, banyak benda yang Kodi baru tahu culture kan. Mungkin tadi pasal Sarawak culture tu yang ada tengkorak orang kan. Ada tak benda ini mungkin kita untuk shareable lah, kongsian kan. Benda yang Kodi first time tahu dekat Sarawak tu. Pergi Sarawak ni banyak benda first time. Okay. Dengan Tok Bomoh tu first time, dengan pergi Sarawak culture tu first time. Tahu pasal benda-benda ni sebab makin lama knowledge tu macam-macam kita dapat kan. Tambah lah. Kita dapat pergi rumah panjang tu kepercayaan ni yang lain. Pergi rumah panjang ni kepercayaan ni lain. Okay. So diorang lain tau. Kodi pergi time tu hari gawai. Wah, hari gawai meriah. Meriah gila kat sana kan. Memang semua orang berkumpul dalam satu tempat. Menteri diorang datang. Kodi pergi tempat-tempat tu macam menarik. Culture diorang ni sangat menarik. Kodi pernah pergi Sarawak before travel log ni? Pernah. Tapi berjalan lah kan. Kita pun tak adalah fikir pasal culture dia sangat kan. Tapi bila kita dah kena buat travelog, jadi kita selamilah 13 culture ni kan. Padahal berapa banyak lagi ada diorang kan. Padahal baru 13 tu. 13 tu. Lepas tu diorang punya apa, perempuan-perempuan diorang pun kan. Maksudnya yang bini-bini orang dekat tu semua kerja bercucuk tanam tu macam lelaki lah. Rasak bawa. Kadang-kadang kita tengah shooting ni kan, shoot dekat rumah panjang ni, tiba-tiba perempuan dengan lelaki balik kan, bawa parang macam tu. Rugged gila ada orang. Lepas tu yang ada yang Kodi pergi tempat tu, rumah panjang tu, ada satu rumah tu dia macam tutup je tau. Kalau tidak siang dia buka, malam dia buka kan. So dia tutup je. Lepas tu dia orang kata yang ini dia punya owner ke? Dia punya husband baru meninggal. So jadi dia kena berkabung 40 hari. So malam tak boleh keluar. Maghrib je kena masuk rumah, tutup semua. So kepercayaan dia orang adalah bila time senja, nanti dia akan datang balik. Husband dia tu? Husband dia tu. So nanti dia akan tabur beras. So nanti dia akan husband dia akan balik, ambil macam tu lah, beras ke apa macam tu lah. So dia akan balik. Kepercayaan dia orang itu. Tapi selamat masa tu kita tak sampai petang. Kita sampai pukul 3-4 kita dah habis, kita caw. Tiba-tiba petang muncul, tak berlari. Betul. Tiba-tiba tertembung pula kan. Kepercayaan dia orang ada tu. So selama 40 hari kalau tak silap. Lama juga 40 hari macam tu lah. Malam dia tutup lah. Malam dia tutup. Kepercayaan dia orang. Tapi betul lah, Sarawak ni Kodi memang banyak orang kata kepercayaan yang kita sendiri tak boleh nak fikir dengan logik. Betul. Kau nak logik kan tak boleh benda-benda macam tu kan. Tapi menarik lah. Pergi tengok apa orang acah tattoo. Manual kan. Manual. Dia pakai apa? Dia kan kalau kita tengok orang pakai mesin kan. Tak, ini dia pakai macam jarum. Lepas tu dia ada kayu, lepas tu ada ketuk-ketuk sikit. Ketuk. Dia okey lah. Sampai nampak bentuk. Pasal makan pula kat Sarawak. Apa yang paling makan? Kodi ni makan susah sikit. Kodi ni makan susah. Bukan susah apa, sebenarnya simple je makan. Tapi itulah, Kodi ni nasi, telur dadah, telur hancur, settle. Kodi macam tu. Sejenis macam tu kan. Makan kat Sarawak dapat pula apa, mi kolok. Baik. Baik. Lapar pula. Kita tak pernah makan benda-benda tu kan. Pergi sana makan mi kolok. Baik kan. Kita pernah dengar kat KL juga kan, mi kolok kan. Tapi lain lah, jauh. Dia ambil dekat tanah dia tu lain. Lain. Bila datang Sarawak, mi kolok dia cara masak lain. Cara
Tak tahu lah apa benda kan. Tapi menarik lah. Macam kau ni banyak pergi sana pergi sini kan. Ada lah jual macam event-event ke kan, macam Jom Heboh ke whatsoever. Oh ya, Jom Heboh kau tak kena. Okay. Jom Heboh kau baru pergi ni. Johor. Okay. Kita tak payah sebut hotel apa Okay. Macam tak. Tapi orang akan tahulah. Orang akan tahu. Orang tahulah. Orang Johor mesti tahu lah. Ha. Kita cakap alamak dapat hotel ni ya. Dia orang sponsor, kita pun Jalan. jalan kan. Oi, scary juga ah hotel ni. Sebab dia barang-barang lama apa semua kan. Sebelum tu dah tahu ada cerita ke tak ada? Tak tahu pun. Okay. Tak tahu. So lepas tu kita lepak macam scary juga tempat ni kan. Kita pula dapat bilik seorang-seorang satu kan. Besoknya tu tanyalah masing-masing kan. Kau okey tidur? Aku okey. Kau okey? Aku okey. Yang seorang ni dia kata aku tu Adi, semalam bila kita masuk bilik masing-masing, aku keluar tau dia kata. Okay. Aku lagi lepak dengan kawan aku sebab aku ada member kat sini, lepak minum apa semua. Lepas tu aku balik aku video call. Dia video call dengan girlfriend dia kata kan. So dia kata girlfriend aku nampak aku tertidur. Okay. Aku tertidur. Okay. Besok paginya tu girlfriend dia cakap nampak ada tangan buka lampu. Oish. Dekat dalam bilik tu? Dekat dalam bilik tu buka lampu. Ay. Tu. Lepas tu tapi pagi tu dia bangun dia kata lampu aku memang terbuka. Tapi aku dah tutup semalam dia kata. Dia yakin dia tutup lah. Yakin gila dia kata dia tutup. Ay. Dia kata girlfriend dia tu memang macam ada macam Six sense. Six sense lah. Six sense. Ada six sense tu kan. So kita pula 2 malam kat situ. Alamak, ada malam kedua. Ada malam kedua. Aduh buat hal ni kan. Ni semua buat hal ni. Dia dah cerita ni. Ui, tapi alhamdulillah aku dia tak kena apa-apa. Lepas tu kita tengok review. Tak okey tempat tu. Ada cerita-cerita lain lah. Tak okey. Dengar pasal air terbuka sendiri, dengar pasal lampu tu. Okey. Memang tak okey pun kat situ. Alright. Kau di off record bagi tahu. Takut ke mana sekejap lagi. Kita dah off record kan bagi tahu. Off record lah. Okay. Kau kata macam gangguan-gangguan yang secara mass ni kan. Banyak-banyak ni kan. Ada yang kau di kena, ada yang kau di tak kena lah. Macam kau di stay dah sekarang ni, tempat tinggal ke apa, tak ada apa-apa gangguan. Kodi kat situ dah bertahun-tahun lah Okay, kan. Tak ada apa-apa pun. Okey je alhamdulillah selama ni kan. Ada sekali tu dekat rumah, tapi ni dah lama ni. Dekat rumah balik pukul 3 pagi kena hoi. Tu kena hoi. Okey. Tapi hoi ni macam hoi garang sikit kan. Tu macam hoi bising kan. Hoi. Dia macam tu kan. So dia mau buka pintu pagar rumah, dengar dekat atas ni ada orang cakap hoi. Kau ni tak tahu tu. Selama tak pernah pun duduk situ bertahun-tahun lah. Tu apa? Apartment ke apa? Rumah landed lah. Landed lah. Landed Okay. rumah teres kan. Tapi pelik time tu. Itu sangat-sangat pelik lah. Kau dikena sampai muka kau dipucat. Masa naik motor kan. Motor buka pagar, hoi. Kau sampai turun motor, pergi 3-4 langkah ke belakang. Tengok apa ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai macam tu. Kalau orang lain tengok ni orang gila ke apa ni kan. Kena kasut ke kan? Kena kasut ke apa kan. So kau macam ish. Jantung dah laju gila ni kan. Lepas tu macam tak okey ni. Lepas tu masuk motor apa semua kan. Lepas tu jap tengok belakang kiri kanan apa semua kan. Lepas tu masuk pintu rumah, kunci, lepas tu still lagi tengok. Tapi takut ni. Ya. Kau tutup je lah apa masalah kau kan. Nak Tak check payah je. tengok check je. Pergi naik atas, bilik atas kau dia menghadap ke pagar tu kan. Tengok lagi tingkap. Apa benda lah, ada orang ke kat sebelah ke kat depan ke kan. Mana Tak datang ada suara orang kan. Mana datang suara ni kan. Tak ada orang masalahnya. Berapa hari fikir pasal benda tu. Tak pernah kena benda-benda yang Sebegitu lah. sebab kat rumah. Yelah. Kalau kau pergi tempat orang, logik je lah kau boleh kena kan. Macam pergi tempat syuting tu, ini kita boleh logik lah boleh kena lah kan. Ini kat rumah sendiri ni, yang memang Aku yang duduk sini. dah bertahun-tahun tak ada apa-apa pun ni kan. Tak ada apa-apa pun. Itu dia. Cuma lately ni kau dia ada macam ada rasa tak best lah. Macam ada kelibat-kelibat yang Mengintai-ngintai ke apa? dia bukan mengintai lah. Maksud macam contoh macam kita pandang scene macam ni sekarang kan. Tiba-tiba macam benda lah. Lintasan. Kau dia rasa benda ni semua orang ada kot benda ni. Ada acak dia benda tu juga kan. sebenarnya. Maksudnya kadang-kadang kita macam kadang kita seorang kan. Kita tengah fokus benda lain, kita rasa macam gitu kan. Tapi saya pernah tanya ustaz pasal benda ni, Kodi. Pasal lintasan-lintasan ni, kita memang sedang diganggu. Acap pernah tanya ustaz. Ini ni real. Maksudnya Acap pernah diagnose diri sendiri lah. Okay. Maksudnya bila diagnose diri sendiri ni, kita nak check is it ada gangguan di sekeliling kita ataupun memang dah ada dalam kita.
Jin ni jin asyik. Pernah dengar? Tak. Jin asyik ni jin yang senang nak apa ni? Orang kata glue dengan manusia. Okey. Yang jenis kita tempat lain kan, dia suka kita dia ikut. Oh, okey. begitulah. Oh, ni namanya jin asyik. Okey. Maksudnya dia ni senang, orang kata apa? Adalah satu ayat dia tu dengan manusia lah. Ada jadi yang dia ni memang nak ada dengan kita, ada jadi dia nak ada sekitar kita. Dekat ni. Dekat kan? Hari tu ada orang cakap dengan Kodi, tak tahu lah. Kodi sebab tak percaya sangat benda ni kan. Sama kita Kodi, sama jadi, kita macam orang dia macam scan lah kan. Okay. So Kodi kata, Kodi, kau ni mak hang Negeri Sembilan kan, bapak hang di situ lah. Okay. Hang ni ada satu benda tau, dia kata. Kau ni ada satu benda yang benda ni lama dah nak kat kau ni, nak cakap dengan kau ni, tapi kau tak tahu macam mana nak cakap dengan dia. Communication tu tak ada. Dia standby ni untuk kau ni, tapi kau ni tak tahu. Memang aku tak peduli pun. Memang aku nak tahu benda, aku tak peduli pun. Aku tak nak pun. Buat apa benda ni? Betul. Kan? Satu pertama, aku takut benda ni jatuh syirik. Betul. Baik kau pergi buat benda lain daripada kau jatuh syirik ni lah, tak kelakar benda ni. Banyak benda lagi boleh buat kan. So besok bila kau percaya dengan benda ni, jadi kau dah mengharapkan ni je ni. Betul. Kan? Wah, mungkin bestnya rezeki kau. Kau jalan selamat, kau buat apa-apa okey semua, macam wah, ini lain macam ni. Rasa tapi kau bergantung kat situ kan. Betul. Kan, kau bergantung dekat benda tu kan. Dah salah dah. Salah lah. So jadi aku tak nak benda ni. Tapi dia kata, tapi hang kena pergi check, dia kata. Kau pergi check. So, benda ni memang ada ni. Ni bukan pasal kau punya apa pun. Tak. Lah keturunan kau ni, dia kata. Sekarang dia dah tak ada tuan. Tuan dia sekarang dah tergantung tak ada, lah. dah tergantung. Sekarang dia tak ada gimana. Barang-barang ni barang elok ni, dia kata. Aku tak pedulilah barang elok ke barang tak elok ke. Aku kau tak nak punya tahu pasal lah. Bukan akulah maksudnya. Bukan lah kan. Bukan akulah. Buat apa tu? Tak apalah, aku gantung kat Allah. Allah kata lah, Allah kata bibi aku, tak apa lah kan. Betul. Kodi dapat, tak tahulah. Kodi dapat tahu benda ni lama dah. Benda ni ada wujud, tapi bukan kat Kodi. Okay. Dekat family bla-bla sini lah kan. Saudara mara lah apa semua ni kan. Sebab dengan cara, dengan gaya, kita tahu benda tu. Kita boleh sense lah. Dan kita tahu pula benda tu apa kan. Lepas tu cakap okay. So lama-lama bila dia cakap benda tu, binatang yang dia cakap tu sama. Jadi cakap, takkan ni punya barang pergi kat sini kan. Habis kalau dia cakap benda lain, mungkin kau ni pala tahu kan. Kalau dia cakap betul binatang lain, mungkin kau tembak je kan. Kau ni poyo je lah kan. Kau nak sedap cerita je ni kan. So lama-lama bila fikir kan, lepas bila Acap cerita pasal kelibat benda-benda ni kan, dia macam lagi menguatkan lagi kan. Tapi apa-apa pun, yalah, pandai-pandai lah. Pandai-pandai nak jaga tak diri. peduli lah. Betul. Maksudnya tak nak pun. Kita just cakna je Kodi. Maksudnya kebergantungan kita tetap pada Allah SWT. Betul sebenarnya kan. Kalau kata kun fayakun lah. Betul. Jadilah. Okay, tadi macam cerita pasal sekolah tadi, back to sekolah tadi, itu cerita sekolah dekat Sarawak lah. Sekolah kat Sarawak. Yang Kodi dengar waktu travelog tu. Betul. Okay, ni cerita sikit lah pasal lepas sekolah Kodi kerja ke macam mana ke after that? Okay, lepas sekolah Kodi berangan-angan nak sambung belajar. Okay, berangan. So pergilah macam-macam tempat nak sambung belajar. Pergilah Lim Kok Wing lah. Okay. Kita ni pula resort SPM kita ni cukup-cukup makan je kan. Masa tu sebab datang lambat ambil resort, dah habis. Dah habis lah. Dah habis macam biasa lah kan. Dah habis, semua orang dah ambil. So tak dapat A. Tak dapat. Tapi tak ada fail. Okay. Lepas tu last kali try. So Cikgu Seni cakap, try lah suara, dia kata. Okay. Awak kan minat nak jadi pelakon apa semua kan. So Cikgu Seni je yang backup kita pun kan. Seni kan. Betul. Seni faham lah benda-benda ni kan. Seni faham seni. Yes. Tapi cikgu-cikgu lain pandang kita Seni, jadi pelakon. Sekejap payah lah, tak ada masa depan pelakon. Kau boleh ke? Cerita dia, orang dulu-dulu memang zaman-zaman itu, zaman-zaman 90s ni, dia tak percaya dengan pelakon ada masa depan. Betul. Dia stereotip dengan benda-benda So diorang kerjalah government, kerjalah buatlah ini bisnes itu apa ni kan. Tapi sebenarnya diorang salah kan. Kerja apa yang ada masa depan? Semua kerja tak ada masa depan. Betul, semua sama je. So kalau kita rasa maksudnya ada masa depan tu, salah lah, kita salah. Betul. Kan. Kalau nak kata kerja government ada masa depan, PKP dah terbukti banyak orang kena buang. Betul. Tak ada masa depan lah. Kat mana masa depan dia? Masa depan dia kan. Sekarang ni orang yang kerja, tak kisahlah kerja government ke kerja swasta ke, masa depan dia terletak dekat mana? Kalau tiap-tiap bulan kau pinjam loan, habis juga gaji kau, tak ada masa depan juga. Sama juga, menanggung juga kan. Menanggung juga kan. So bagi Kodi,
maksudnya kan tak ada Terms tu tak terms kena lah. tak kena kan. So kau dia pergi Aswara, ambil exam pergi interview apa semua. So ada exam dia first class apa semua. So bila kau dia kena interview tu, dia tanya kau dia, kenapa awak dengan result macam ni awak ambil filem dan video? Okay. Salah. Sebab? Patut kena ambil teater nak jadi pelakon. Oh, salah course. Salah course. Okay. Tak tahu lagi ni. Okay. So selepas tu buat seminar lah, kita cerita lah okay, keluar tengok semua kiri kanan macam minimum kat luar 3A. Kita tak ada. Kita dah habis ke lah. laut dalam. Tak dapat okay, tu. tak dapat ha. Okay. So, kita tunggu 3 bulan result dia. Dia tengok 3 bulan, okay. Check tak ada. Okay, tak dapat panggilan ni lah. kan. Okay. So tak dapat panggilan, tak apa. So dulu kau ni minat menari tau. Okay. Kau ni minat menari. So jadi lepas dah tak dapat apa semua tu, kita tak apa, tak payah sama belajar. Okay. Tak apa, cek kerja je lah. Tu tutup. Terus Maksudnya tutup. Aswara tu dah tak sambung lah. Tak ada sambung lah. Okay. So tiba-tiba kau di search Linda Jasmine Studio nak ajar menari. So pergi Linda Jasmine Studio, Linda Jasmine ajar menari. Lepas tu dia kata kita ada package tau, acting class. Maksudnya theater punya ni. Sekali lah. Sekali kan. Okay. Menarik ni kan. So pergi lah. Ambil ada 2 kelas tu. Okay. So first class dance class, lepas tu acting class. Okay. Theater kan. So Q Aida aja. Alright. So daripada situ start kenal Q. So, lama-lama tu Berkembang lah. Korek ilmu semua. Ambil kan. Okay. Lepas tu Q lah yang bawa pergi Direction kenal lah. kat dalam industri ni kan. Kau di menari Kau di? Ambil menari shuffle ke? Dia package lah, package. Semua dia dia? modern dance, dia hip hop dance. Okay. Dulu kan zaman-zaman tu kan minat macam break dance. Zaman-zaman tu kan. Zaman-zaman 2000 berapa Awal 2000 lah. 2000 macam tu. Waktu tu pun K-pop dah masuk kau di? Tapi masa tu tak ada. Belum, lah. tak ada. Belum. Tak ada. Ingat Masa tu ke start. arah break dance. Western lagi lah. Shuffle, modern dance lah, benda-benda tu lah. Oh, okay. Ni fun fact tau. Aku tak tahu tau. Koordinasi. Masuk kelas menari. Masuk kelas menari dengan Linda Jasmine tau. Okay. Berapa lama tu? Dengan Linda dalam setahun. Oh. Macam tu lah. Dengan Q dalam setahun lebih. Memang kena pekik lah. Oh, kena. Lepas tu kalau dia tak ada dia punya student, dia punya tenaga pengajar lain lah kan. Lepas tu dengan acting class Q aja. Dia lebih kepada acting lah kan. Masa tu dah jatuh cinta lah kan. Mungkin kita boleh masuk satu lagi cerita horror lah. Boleh. Sebelum kita nak ke borak-borak ni kan. Okay. So bila tadi kita dah cerita pasal sekolah. Lepas tu kau dah habis semua. Mungkin kau kata kita balik pada set lah. Cerita hantu yang pernah Kodi ni kan. Ini yang light lah Kodi. Jangan ambil terbang tu dulu. Okay. Awal lagi. Light ada. Okay, light. Ini masa Kodi shoot filem Mama. Okay. Bukan filem Mama. Sebab filem Mama tu dengan telemovie ni tempat yang sama. Location sama. Lokasi yang sama. Apa tajuk telemovie tu Apa? Korban penunggu hospital. Korban penunggu hospital. Telemovie ni pasal dekat hospital. Okay. Lepas tu last kali kita kena main game sampai kita kena bunuh each other macam tu lah. Okay. So kat dalam tu ada Kodi, ada Jazz Suzuran, ada Andi Bendandi, Okay. ada Aprina Menros. Aku pernah tengok juga cerita ni. Kan. Dia macam kat hospital. So, Location sama dengan Mama. Okay. So kita shooting biasalah. Bila cerita tu kita shooting malam kan. So kat situ ada 2 kejadian. Kejadian yang sama dua-dua. Satu PA Kodi sendiri. Kita orang dah set up. Kita orang duduk dalam tu dah set up. Diorang Kodi pun dah tengok set apa semua kan. Kodi ni sejenis maksud pergi tengok set dulu. Walaupun set belum siap, kita nak capture set kita kat mana. Nak duduk, nak tengok. Situationnya adalah, tahu tak dekat tempat IJN KL, kita orang shooting kat situ lah. So dia ada 2 bangunan. So bangunan sini jarang orang shooting. Bangunan sini selalu orang shooting. So dekat sini tu kita kena lalu semak masuklah dalam rumah terbengkalai ni, polis terbengkalai ni. Lepas tu kita kena keluar balik. So PA Kodi ni pergi kat dalam, mengerayau lah kan. Dia tu lain tengok apa semua. So bila dia masuk tu, dia jumpalah budak kru dekat dalam tu. Sembang-sembang semua bagai kan. Tapi kru tu tengah buat kerja lah. Lepas tu dia keluar, dia nampak kru yang tadi kat dalam tu dekat lepak dengan kita orang, tengah borak dengan kita orang. Dah bual lah ni. Dia macam dia tersentak, so dia diam lah. So lepas pada selang sejam 2 jam tu, so dia tanya, tadi
bukan kau kat dalam. Dia tanya budak tu lah. Dia tanya budak tu. Taklah kat luar ni tadi dia kata. So kru lain pun kena benda yang sama juga. Dia orang jumpa ingat kat dalam, tapi tak, rupanya semua kat luar. Duplicate je ni. Duplicate macam tu, orang yang sama. Budak tu juga. Maksudnya dia ni PA Kodi nampak dia kat dalam, tapi pada dia kat luar. Okay. Yang orang lain pun kena benda yang sama kak. Nampak member sendiri tu kat dalam, padahal keluar nampak dia dekat luar. Pelik lah. Tak tahu apa benda. Tapi tempat tu pun tu kau dia cakap tadi, tempat kadang-kadang kita syuting ni pun Memang ada cerita lah. tak tahulah, mungkin nak rasa suasana ke mood apa, lah ke sebagainya. mood lah kiranya kan. Tapi kalau jadi apa-apa sebenarnya mood pun ke laut. Tak jadi apa. Tak jadi apa lah kan. Betul. Bayangkan Kak Fauzal Latif kan. Kak Ji lah. Kak Ji. Okay, Kak Ji. Kak Ji belakang cerita tu. Okay. Kak Ji kena masuk dalam satu dipanggil apa tu tangki air Okay. pukul 3 pagi tau. Allah. Kat dalam tempat tu memang seram nak mampus tu. Tengok pun dah tahu. Tengok pun tahu tempat ni ni tak okey ni. Memang tak okey. Tapi dia masuk juga. Tapi dia masuk gak. Kak Ji best gila lah. Steady lah dia. Steady lah dia. Dia steady, best, memang sangat humble, baik kan. Tapi nak cerita yang si diorang ni. Okay. Dan tempat tu banyak jadi benda-benda macam tu. Tempat tu kalau kita masuk je pun kita dah rasa lain macam. Aura dia. Aura dia lain macam. Dekat tempat tu rasa macam keliling kita ni diperhatikan. Macam ramai lah kan. Macam tak okey lah tempat tu. Dia dihuni lah kan. Lepas tu ada satu scene tu kau dia macam daripada sini, daripada luar kena jalan masuk dalam kan. Kita pula paling berani. Okay. Tak ada siapa-siapa teman dah sini seorang. Minta. Jangan buat hal ni. Kan kena apa-apa kan? Lari aku. Tu masa awal lah. So bila filem Mama pun kita orang shoot situ juga. Tapi masa filem Mama tu tengah karakternya kan dia macam terapung. Jadi dia tak peduli pun dengan hantu ke apa ke kan. Okay. Dia tak peduli sangat lah pasal hantu-hantu ni. Dia banyak macam fikir duduk itu lagi asingkan diri sendiri duduk sorang-sorang. Kan tempat yang sama kan. Tempat yang sama kan. Tapi still lah rasa vibe tu tak okey. Sama juga. Maksudnya korban tu shoot dulu lah. Korban tu shoot dulu. Okay. Korban tu shoot dalam 3 tahun lepas tu lah. Alright, okay Kodi. Ini kita sekarang kita hold sikit kan. Okay. Acah nak tanya sikit pasal dunia lakonan lah Kodi. Okay. Cerita pasal Kodi ni, Kodi punya colour of character ni lain-lain. Tapi mostlynya dark lah. Kan untuk Kodi. Is it memang Kodi nak jadi macam tu ataupun tak ada peluang nak jadi bright? Itulah dia. Sebenarnya peluang tu nak ke arah yang lain tu belum lagi. Okay. Tapi nak lah. Tapi mesti nak lah kan. Kodi tak kisah watak apa pun. Tapi watak, sebab tu Kodi tak naklah buat satu benda watak itu je kan. So, kita nak versatile jugalah wataknya kan. Supaya kita boleh explore karakter-karakter lain juga kan. So setakat ni peluang ada tapi tak berapa nak cantik. Banyak lagi lah. Untuk kita nak dapat watak-watak yang bright ni lah kan, panggil kan. Banyak faktor lah. Banyaknya antagonis, jahat, penyamun, drug addict kan. Mungkin sebab orang dah percaya watak itu kan. Jadi diorang ni tak apalah, siapa dia bawa watak ni? Watak ni tak payah, tak payah fikir-fikir. Kodi. Dia boleh bawa watak ni. Dia bawa antagonis ni. Antagonis kita bagi Kodi. Is it Kodi pernah penat jadi jahat? Dia macam ni. Dia sebenarnya penat tau. Supaya kalau kau siap-siap buat watak jahat, takut kau buat benda yang sama. Jadi kau tak naklah buat benda yang sama tu kan. Penonton chop nantilah. Tak nak buat benda yang sama tu. Sebab tu antagonis kadang-kadang kau dibuat yang ni watak ni lain sikit. Watak ni lain sikit kan. Inject lain-lain so, lah. kita ambil contoh Sheriff lepas tu Mama lain kan. Antagonis jugalah kan. So drama-drama yang pernah berlakon pun drama yang ni lain. Kodi takut apa tau? Takut banyak sangat. Kadang-kadang Kodi dapat watak ni, bulan ni kali ni watak ni. Lepas tu next tak ada rehat, terus buat watak antagonis lagi. Tak ada rehat, terus buat watak antagonis lagi. So Kodi takut Kodi ni tak sempat nak berfikir. Tak sempat, tak ada rehat untuk nak berfikir. Jadi kita buat buat je lah. Faham. Dia mula-mula nampak okey. Lama-lama orang dah nampak kan. Ini je lah yang dia boleh bawa. Betul. Okay. Tak nak lah. Macam tu tak nak orang bosan tengok kita. Macam tu pula kan. Okay. Kodi first film Anugerah terus. Betul. Waktu tu kan. Masuk Ophelia. Is it masuk Ophelia sebab Q Haida? Dia macam ni. Q Haida dengan director tu, Raja Mukris, diorang ada satu telemovie. So masa tu Kodi tak dapat peluang lagi nak pergi set. Alright. Kita tak tahu nak belajar kat set ni macam mana. Belajar dekat studio, apa yang dia bagi curah kita, alhamdulillah kita dapat. Okay.
So dia nak pergi syuting tu, kau dia cakap kau nak ikut lah jadi PA. Oh, Dia kata tak payahlah, dia kata dia tak perlukan PA. Saya kata saya bukan nak, saya nak belajar sebenarnya kan. Nak tengok Dekat sini saya dah tahu dah. Dekat set ni saya tak tahu ni macam mana nak handle orang, nak handle macam kat set macam mana nak handle diri ni. So dia kata tak apa, dia ikut lah. Dia bayar dia ikut. Saya ikut. So kita tanya lah. So setiap every scene saya tanya, saya itu, saya ini dengan dia. Sedetail-detailnya lah. Kenapa dan kenapa. Okay, soalan semua lah. Semua soalan. Okay. Lepas tu kita duduk homestay. Lepas tu pergi pun, kalau shoot kat KL, kita pergi pun saya ambil dia. Lepas tu sambil-sambil tu boleh borak. Lepas tu balik pun borak apa semua kan. So dia memang tak ada kedekut ilmu lah QAida ni kan. Alright. Satu hari kita nak pergi lepak. Okay. So dia kata lepak minum lah jom. Okay, kau ambil aku boleh? Boleh lah sebab nak pergi lepak kat Ampang. So ambil lah Raja Mukris kat Melawati, pergi ke Ampang. So on the way nak pergi Ampang tu, dia offer dekat dalam kereta tu. Oh, Raja Mukris Dia ni? kata Raja Mukris kata ke dia, aku ada satu filem nak buat tau. Dia kata Ophelia, cerita pasal skinhead ni. Dia cakap, ish bang, kita bawa kereta ni terus tegak. Ish bang, saya memang nak jadi pelakon bang. Alamak. Time tu kan tegak semua ni kan. Macam okay, tak apa, kau standby. Dia kata okay lah. So lepas tu dia offer Q. Lepas tu dia offer Johan Asyari. Johan Asyari tak free, tu dapat Pekin. Okay. So dapat Pekin. So masa dia orang nak tackle Q tu kan, Q pula sejenis memang susah sikit. skrip dulu kan. Oh. So pergi rumah Q, Raja Mukri script writer dengan Kodi pergi rumah Q, lepak ah. Lepak kan. Kita ni kan budak lagi. Bukan masa kita ni memang junior kan. Kita tak tahu apa-apa kan. Orang dah offer kita lakon pun dah alhamdulillah bersyukur ni. Belum So dia orang tengah pun, kan, dua orang kat sini, seorang Q kat sini. So dia orang cerita dengan Q kan pasal apa semua. Saya duduk tengah-tengah ni, Kodi duduk tengah-tengah ni macam okay, borak dengar je. Sepatah pun tak cakap. Okay. Lepas tu Q nampak macam, Kodi awak relax Awak sabar. Dulu saya kat tempat awak ni tau, dia kata. Okay. Saya faham perasaan ni, dia kata kan. Okay. Yelah, kita nak masuk pun kita Yelah. tak nak cakap apa. Jadi janganlah pandai-pandai buat palatau pula nanti kan. Jangan bercelah salah benda kan. Salah bual ni kan. Kanggo tak dapat apa pula ni kan. Okay. So tak payahlah. So biar dorang borak. Okay. So lagi seminggu nak shoot. Telefon Q pukul 1-2 pagi ni. Cakap, cikgu, saya tak nak shooting lah. Saya tak nak buat filem ni. Dia kata kenapa? Cikgu dengar ni Q Haida, Pekin Ibrahim, Kodi Rashid. Apa lan Kodi Rashid ni? Siapa dia ni? Orang akan cakap tu ni apa semua. Overthinking lah tu. Itu semua dah memang tak okey dah tu. Tak boleh tidur lah tu masa tu kan. Lepas tu Q pun sekolah kan. Dia cakap kan. Dia calm down kan. Dia kata relax, boleh ni apa semua kan. Macam okey lah, boleh lah kot kan. So hari pertama nak pergi set memang nervous gila kan. Yelah. Scene pertama dekat set tu adalah hari pertama tu, scene nak pergi beli pistol. Okay. Alright. Pistol kan. Ingat. Kena nervous kan. So bawa nervous kat luar tu masuk dalam. Oh, natural lah tu. Itu nervous betul tu. Itu betul-betul Gelabah-gelabah suara pasal keluar duit shilling apa semua tu kan. Itu memang nervous keluar. Memang daripada luar tu bawa masuk je. Ui. Faham. Baru kita tahu. Itu first film tu lah. Casting ada pergi kan? Casting banyak pergi. Oh, sebelum ni Tak payah cakap casting gila-gila punya. Tapi tak pernah dapat pun. Okay. Orang tak tahu yang Kodi punya struggle tu. Lepas tu ada orang bunyi macam dia untung lah dia dapat terus filem, dapat terus filem kan. Tapi yang 4 tahun ni aku struggle ni macam mana? Sebelum Fila ni. Sebelum Filia ni. Betul. Teruk ni struggle ni. Casting tak pernah dapat, pergi itu. Sampai ada kenalan sendiri. Okay. Dia kata ada casting lah, dia kata kan. Nanti datang kalau dia ada casting. Besok datang Macam okay, pergi casting. Besok tu pergi. Lepas tu malam tu balik. Lepak dengan dia. Dia ni masa tu dia dah dalam industri dah pun. So dia belakang tabir. So dia kata engkau ni tak jadi pelakon pun. Oh yo. Kenal lah ni. Kenal. Okay. Kenal gila kan. Engkau tak jadi pelakon pun. Aku rasa baik kau pergi cek kerja lain. Alamak. Tapi kau tak bagus pun, kau baik kau cek kerja lain. Lepas tu dengan macam okay lah, tak apa lah. You macam tu kan. Okay lah, tak apa lah. Tapi dalam hati cakap kan, One day kau mesti panggil aku lah. Setelah masuk industri beberapa tahun, director nak Kodi. Yang itu, yang tak nak. Yang tak nak tu. Masa tu dia dah jadi production manager. Okay. Jadi kita nak offer ni. Cakap, oh ya. Apakah anda kata ketika itu? Tak kata apa, senyap. Kau sendiri fikir lah. Kau sendiri fikir lah. Sebab rezeki orang bukan kat tangan kau pun. Kan? Dan
positifnya adalah apa tahu macam kau dipikir macam mungkin pasal kau cakap pun aku kerja keras juga. Betul. Aku fikir Double up lah. kan. So tak apa. Faham. Sampai sekarang tak ada terima. Wow. Dengan kereknya kau pernah kutuk cikgu aku pun ni kan. Q Haidar tu berlakon, tak bagus lah. Dulu masa mula-mula berlakon, teruk. Dia cakap macam tu. Aku cakap, kau ni apa lah? Dia power sangat ke pasal lakonan ni? Tak. Apa hal lah dia? Dia tak tahu pasal acting pun. Kalau cerita sekarang ni, kalau nak cakap dengan dia pasal acting, dia tak tahu pun. Dia hanya tahu belakang tabir saja. Okey. Sekarang ni apa yang Kodi boleh fikir sekarang ni adalah orang yang bash aku, orang yang tak suka aku, orang yang cakap belakang-belakang pasal aku ni, aku doakan yang korang ni happy sentiasa, korang dimurahkan rezeki, hidup korang best je sampai korang tak boleh fikir orang lain punya buruk. Tapi benda tu sampai hari ni. Sampai hari ni kan, dia punya sakit tu, dia punya luka Yeah. kan. Faham. Kau pernah kutuk, kau pernah itu kan. Tapi baik lah. Somehow itulah kita dalam hidup ni jaga-jagalah. That's why orang kata lidah ni lagi tajam daripada pisau. Betul. Kan kita rasa apa yang kita cakap ni kononnya macam nak apa ni? Nak menyedarkan, tapi dalam masa yang sama sebenarnya kita dah menyakitkan Kodi. Betul. Okay Kodi, Ajak sebenarnya nak tanyalah sebagai pelakon baru lah. Orang baru masuk kan, tak adalah baru, dah mencuba banyak. Tapi ini dapat masuk filem, berganding Pekin, Q Haidar dan beberapa pelakon yang dahsyat dalam tu kan. Macam mana? I mean, okay, memang dah kenal Q Haidar, memang cikgu lah. Pekin Ibrahim baru je kenal juga. masa tu. Sebelum start shoot tu kita lepak-lepak apa semua. Maksudnya kita bonding sama-sama kan, nak dapatkan chemistry apa semua tu. Itu bagi Kodi dengan diorang ni tak ada masalah. Steady lah. Sebab diorang profesional kan, diorang pun dah matang, dah senior kan, banyak pengalaman. Jadi senang lah untuk nak build up chemistry tu. Kodi dengan skinhead memang ada knowledge lah. Tak ada. Tapi awak nampak sangat Nampak awak nampak sangat-sangat skinhead dalam tu. semua orang fikir macam kau skinhead betul lah. Acak fikir waktu tu kan, kita tak kenal lah. Yelah. Waktu tu kan Q Haidar tahu, Pekin tahu, dia memang ambil budak skinhead betul dia berlakon. Waktu tu tak ada. Langsung tak ada skinhead. Kita tahulah masa sekolah-sekolah dulu tu kita tahu skinhead. Looks pakai dia. skinny, kena botak apa semua. Kita pun pakai juga benda-benda tu semua. Tapi kita tak botak je lah. And itu Ophelia adalah first time dia botak. Seumur hidup Semua hidup first time tu botak. memang tak ada pengetahuan lah. Maksudnya tak ada. lifestyle tak ada. Wow. So kita adalah pergi buat research, jumpa budak-budak skinhead. Tu lah pengalaman-pengalaman tu je lah ambil. Okay. Oh tengok dia ni, cara dia ni borak, cara dia ni jalan. Oh ni macam menarik kalau watak aku ni kena dengan dia ni. Okay, apa watak skinhead yang Kodi dapat scan at the first? Cara cakap ke, cara jalan ke? Sebab dia orang loud kan. Dia orang very loud kan. So kita orang jumpa tu, kita orang tengok kan, macam uish, dia orang ni loud ni, cakap ni tak ada tapis-tapis punya kan. Cakap gempa, kau macam okey, ni menarik ni. Okey, ni aku ni. Okay, so bila dah masuk culture tu, dah sarung lah. Dah sarung lah Dah kan. pakai lah. Dah pakai apa tu, dah sarung macam okey lah. Boleh lah insyaAllah, okey kot kan. So buat. Tapi sebelum kita nak start shoot, kita orang kena ambil gambar, kena hantar kat geng-geng dia orang lah. Betul. Takut ada salah lah. Betul. Kata tali lah, itu lah, baju button lah, apa lah kan. Lepas berlakon dah masuk Ophelia ni, ada budak skinhead tegur tak? Oish, ramai. Okay. Diorang ingat macam, memang diorang ingat macam skinhead betul lah kan. Dia jadi macam, ada sekali tu pergi mana, pergi KL lah, area KL kan. So diorang datang budak-budak lagi tau, macam belasan tahun, 20 lebih, 20 ke bawah lah. Ramai ke, diorang dalam 20 berapa orang lah. Daripada jauh kita nampak, uish, budak-budak skinhead ni. Kita dah nampak dari jauh kan. Dah tahu dah dia. Dah tahu lah ni, macam okey lah, tak apa. Lepas tu kita pun masuk dalam, kita lepak masa nak makan kan. Lepak dalam tu, kejap lagi seorang datang. Bang nak tak gambar boleh bang? Cik boleh jom keluar. Wah, semua skinhead macam style lah dia orang ni kan. So bila masuk jadi skinhead tu feeling Feeling dia lah. lain macam. Skinhead lah. Skinhead habis Skinhead habis lah. Kan? Tu. Walaupun dalam skinhead tu memang sebenarnya tengah bergelut dengan maknya. Ya. Time tu lah nak telefon, time tu lah nak tembak kan. Tapi scene last yang hujan tu meruntun jiwa lah sebenarnya. Dia I mean as a watak Kodi lah. Kita tahu kau tak nak sebenarnya. Kan, tapi terpaksa kan. somehow benda. I mean Ophelia ni kalau korang tak pernah tengok lah, ni tahun 2014 lah Kodi. 2014 betul. Kan? 14 Dah 11 tahun dah Kodi. Ya. 11 tahun 11 tahun dah. Ui, kejap bang. Kejap. Kita PKP berapa tahun? Alright Kodi, cerita pasal watak. Okay, tu Ophelia lah, habis lah. Banyak dah berlaku macam kita tadi. Acak kan tanya, Kodi penat tak jadi benda tu kan? Ada tak watak-watak yang Kodi macam, penat lah siut buat ini barang. Satu watak yang
paling penat Kodi pernah buat? Yang terfikir sekarang ni sebenarnya semua watak penat lah sebenarnya. Sebab every watak kita kena buat research, kita kena buat Wake dia lain-lain Wake dia lain-lain kan. So kita kena colourkan watak tu apa semua kan. So yang Kodi boleh ingat, Sheriff berat juga lah. Sheriff Daus. berat juga. Daus. Mama Mama berat juga. Ada beberapa benda lain. Sebab tu filem kan, bila kita filem ni kita dapat prep masa yang Singkat. Nak kata singkat tak sangat, tak singkat sangat lah. Okay. So kita ada masa untuk kita prep kita punya diri, badan kita kan. Contoh macam Sheriff, Kodi memang asalnya kurus. Kan, tapi Kodi pergi turunkan lagi. So, lepas dah baca skrip tu macam, aku rasa aku kena kurus lagi ni kan, biar nampak real lagi pung real apa semua lagi. Ngisap kan. ni dia ni. Sebab dia mengisap, dia memang tak betul ni apa semua kan. So, macam okey pergi kuruskan lagi. Itu tanpa director suruh pun lah. So inisiatif sendirilah kan. So kuruskan lah. Kuruskan and then dapat jadilah Daus tu. Kan. Apa dia? Lupa Kodi nak tanya masa buat Daus tu kan, buat Sheriff tu kan, tahu tak cerita tu akan meletup? Tak. Sebenarnya Amir dah baca cerita ni mesti boom ni. Tak ada tak rasa tak pernah fikir macam cerita ni akan boom, cerita ni akan boom. Tak ada. Buat je lah. Masa Sheriff tu fikir macam aku ni dalam setengah jalan halfway mati. Kodi dah baca skrip apa semua, masa skrip reading tu tak cakap macam Pik. Aku tak mati kan. Karakter ni tak mati kan. Mati dia kata. Aku cakap boleh adjust ni, tak mati. Boleh je. Syafiq cakap, dia tak boleh, aku kena mati tu kan. Macam okey lah, tak apa lah. Lepas tu bayangkan punyalah susah nak fikir macam mana tau. Susah tau nak buat. Okay, dalam tu ada 2 je scene besar. Scene kejar-mengejar. Langgar tu sampai langgar apa semua tu, dengan scene ending yang perang tu semua, tembak-tembak, meletup apa semua, scene ending. So scene kejar-mengejar ni dah habis, mesti orang fokus kat scene ending. Betul. Aku dah mati ni, orang mesti lupa aku ni. Mesti orang akan lupa aku. Betul. Dekat scene ending ni pula semua nama besar-besar, scene besar-besar. Engkau habis lah ke laut lah ni. Jadi untuk nak orang ingat sampai ke ujung tu susah tu. Betul. Tak tahu lah. Macam mana nak bawa benda tu kan? Macam nak bawa bagi orang ingat karakter tu sampai kesudahan. Susah benda tu. Payah. Berdoa macam-macam ni. Okay. So itu antara yang penat lah. Kodi buat dah 2 tu lah. Sebab Daus tu pun antara yang paling banyak kena ganyang kat dalam Sheriff tu. Kena pukul lain, kena kejar lain. Kodi, tempat seram Kodi. I mean macam Highland Tower ke, pernah masuk Kelly Castle ke, ada tak cerita-cerita? Kodi pernah syuting dengan Kak Eli. Syuting kan. 44 hari bangkitnya pocong tajuk dia. So kita syuting kat Negeri Sembilan, kat Simnanti, area Simnanti sana kan. So dekat situ pun scary lah. Agak scary juga kan. Yang ini Kodi dapat tahu last day kita orang syuting. Okay, macam ni. Kita orang ada shoot dekat dalam kampung ni, rumah ni. So rumah ni Wan ni tinggal seorang. Nenek ni lah, panggil Wan kan. Wan ni tinggal seorang. Lepas tu anak dia duduk semban. So, jadi bila kita syuting kat rumah dia tu sampai ke pagi apa semua tu kan, dia dapat je lah resort dekat Simnanti. Lepas tu dia offer macam nak duduklah rumah ni lah, kesian Wan seorang-seorang. Tak apa, tidur je sini. Bilik dia banyak pula. Bilik 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. So kita macam, betul ke Wan? Tak apa, tidurlah sini kan. So kita fikir macam okey lah, kita dapat tidur ni. Ini masa tu karakter tu ni rumah kita kan. So kita boleh lah feel karakter tu dekat sini kan. Macam okey lah, cantik ni. Tak apa lah, nanti kejap lagi saya pergi balik ambil barang nanti tu. Okay. So dia dah kemas bilik-bilik depan semua kan. Lepas tu Maman tak payah ni lah, saya nak tidur sini dah ada pot baik lah kan. So perasan tak kalau kat rumah kampung, bila kita naik atas je kan, rumah ni macam panjang sikit mengalir ke depan kan. Lepas tu bilik. Lepas ni kan macam ada hall 1, lepas tu hall 2 kat turun sini, ke bawah dapur. Dapur kan, dapur naik atas sikit ada hall. Depan sikit ada hall lagi kan. So ada kat hall tu kan selalu kan dia orang letak katil yang 1 single bed tu. Ada kelambu tu. Yang ada cover tu. Ada 4 tiang tu kan. So dia kat situ macam, best ni. Lepas tu tepi tu ada pintu. Tapi tak boleh, pintu tu tak terkunci je lah kan. Tapi kita boleh buka pintu macam, wah menarik ni kan. Vintage ni menarik, pintu ni boleh lepak, ambil angin luar apa semua kan. Lepas tu ada kipas, ada plug. Okay, ni pot yang baik ni kan. Semua cukup. Okay, saya tidur sini. Okay, ikutlah. So malam tu kita Kodi tidur,
First malam tu macam okay. Alright. Malam kedua tidur dia terjadi tak okey dah. Okay. So malam pertama tu tidur macam malam kita tidur tempat orang baru macam susah nak tidur sikit tu biasalah kan. Lepas tu dengar bunyi bising-bising je lah dekat dapur kan. Lepas tu Cody realise bila fikir-fikir balik lepas habis syuting tu, bising-bising kat dapur apa benda tu. Kawan Ada tu semua seorang. orang tak ada. Betul. Lepas tu nenek pun tidur. So kita macam Siapa? lah kan. Pada kru apa semua tak ada siapa tidur situ tau. Cody seorang je tau. Okay. So masa ni Cody dengan nenek tu. Oh. Semua macam huru-hara kat dapur macam bising-bising orang cakap. Ada Apa yang meriah sangat ni? meriah kan. So, turun lah. Pergi turun. Turun tengok nenek tu kat dapur kan. Dia kan ada dapur tu kan sebelum pergi dapur besar kan. Kat dapur kecil. Kat dapur kecil dia kan. Okay. So dia ada katil tepi tu. Dia tidur situ je. Bilik banyak ni. Bila banyak. Tapi dia tidur kat situ. Okay. So nenek tu tengah tidur. Tengok dapur tak ada apa pun. Mana datang bunyi tu? Oh tak okey ni. Pergi balik naik. Tidur. Dan tiba-tiba ada orang hoi kat telinga. Hoi. Oh itu tak okey tu. Uish. Itu tak okey tu. Kat dalam tu? Lepas tu dia cakap, oh shit. Okay. Mula masa macam tak tenang lah ni. Hidup tak tenang lah ni kan. So kejap sana kejap sini kejap. Memang tak boleh tidur lah. Memang tak boleh tidur lah cerita dia kan. Okay. Besok tu Cody tanya si Wan kan. Wan sini dia benda pelik-pelik ke? Tak adalah itulah inilah tu. Tak ada apa sini. Dapur lah sini lah. Mana ada kan. Dulu pencuri ada lah masuk ni nak masuk kat sini kan. Dah boleh lah cerita Wan cerita kan. Lepas tu kalau tengok cerita tu kan 44 hari bangkitnya pocong ada scene yang Cody dengan Kak Ellie Suryati main buayan tu. Okay. So ada 2 buayan tau. Buayan 2 ni, satu ni tak ada angin, tak ada ribut lah masa ni. Okay. Ni boleh ayun. Ayun. Diorang tengah syuting masa tu. Ni ayun. Ni steady je. Satu je. Nak kata dua-dua ni rosak ke apa ke, dua-dua kita kalau dia pergi try dua-dua okey je kan, macam biasa je. Uish. Scary tapi yang paling scary tu lah kena hoi. Hoi tu. Tak tahu lah asal. Memang clear lah. Memang clear gila hoi tu. Dengar bunyi kat dapur tu clear gila, orang borak-borak, orang itu orang ini. Meriah gila tu. Itu tak boleh nak fikir logik apa lah tu. Tak boleh. Nak fikir mana kan? Macam nak fikir logik pasal tu kan. Takkan Wan tu nak buat meriah apa kalau dia seorang. Hoi tu sangat-sangat clear macam dekat sangat-sangat sini. Hoi. Tak melompat Cody. Melompat. Terus macam berpeluh-peluh melompat dah memang macam ini apa benda ni ah. Dan yang lagi teruk kita tak tahu nak buat apa. Kita kat dalam rumah tu kan. Lepas tu besok tu tanyalah orang-orang yang tahu pasal benda-benda ni apa semua kan. Sebab masa tu pun kita buat cerita hantu. Yalah. Orang-orang Astro gak macam Syawal kata dekat rumah-rumah semua ada tiang seri kan. So dia cakap pasal tiang seri. Kita tak terfikir pun. So katil kau di sini, tiang seri tu sebelah ni. Itu cerita dia. Patutlah. Bukan setakat charger tingkap semua boleh buka. Complete package. Ada juga. So kadang-kadang diorang kata diorang buat benda tu kan pasal tiang seri untuk keselamatan rumah lah apa benda. Penjaga lah. So itu Cody kena, Kak Ellie kena. Pukul 3-4 pagi kita syuting kat satu perkampungan dekat dalam Negeri Sembilan tu, kat Seminanti tu. Ni tempat lain tak tahu. So kita orang syuting outdoor. So ada satu scene tu Cody kena masuk rumah pergi hantar makcik. Lepas tu Kak Ellie kat tepi tu tengok dia pakai pakaian pocong tu. Tengok macam tu. Itu kan. Masa kat tempat tu Kak Ellie nampak ada 2 ekor terbang kat atas tu. Oish. Ni Kak Ellie cerita last day nak balik ni baru Kak Ellie cerita ni. Pocong terbang? Ada 2 ekor terbang pakai sama macam Kak Ellie. Ya Allah. Itu 2 ekor. Kak Ellie nampak, lepas tu Kak Ain Abdullah. Kak Ain Abdullah masa tu dah bergaya-gaya mata, dah takut. Kau dia tak tahu. Kau tak tahu pun masa tu. Tapi masa tu memang memang lah. tak fikir apa lah masa tu. Gila lah. Itu Kak Ellie pula kena. Ni cerita yang sama lagi tau. Raja Syahiran ada. Laki Wayana. Betul. Raja Syahiran call time dia pukul 1 pagi tak silap. Dia pergi rumah tu. Lepas tu on the way dia balik nak pergi. Dia daripada resort Seminanti lah. So call time pukul 1 pagi. So dia dah sampai set. Lepas tu on the way balik dia habis dalam pukul 3 lebih macam tu lah. So dia dah habis lah. So on the way dia nak balik, dia nampak ada orang. Dia bukan orang lah, tak tahu binatang apa lah. Lembaga. Dia nampak macam ni. Merangkak tu, lapis laju lintas jalan. Zap masuk semak. Semak tu yang bukan yang orang biasa macam boleh tembus ke apa tak. Semak yang macam ranting teruk. Memang kau nak masuk tak logik lah boleh benda. So Raja Syahiran bukan nampak seorang semak. Lepas tu dengan PA dia, Raja Syahiran bawa kereta. Lepas tu dia nampak, lepas tu tanya orang sebelah PA dia, kau nampak kan? Kata aku nampak juga. Dia kata besar orang lah. Dia macam
Tak mungkin biawak lah. Tak mungkin lah biawak kan. Dia besar benda tu, dia macam laju-laju serak macam tu kan. So dia macam, dia fikir logik dia macam, aku ngantuk ke? Tak, sebab aku dah tidur tadi. Kalau time pukul 1 dia dah tidur puas-puas. Sekolah time pukul 1 Baru nak start kerja. Baru nak start kerja. Lepas tu baru nak start kerja pun pukul 3 dia dah habis. Betul? So dia balik, dia tak penat sangat pun kan. So dia kata macam, bukan aku seorang nampak, PA aku pun nampak, dia kata. Lepas tu dah cerita tu, lepas tu dia pun cerita. Lepas tu besok tu, lusa tu baru dia cerita, aku nampak tu kan. Lepas tu dia kata ada satu rumah dia pergi, dia kan tak ada shooting, sementara tak ada scene tu, dia orang pergi jalan-jalan Okay. So pergi ada tak gambar kan. Kalau tak salah Kodi, dia punya gambar tu yang dia cerita kat aku dia adalah, weh, rumah ni scary gila tu. Rumah tu memang tak ada orang duduk pun. Okay. So dia nampak, tak silap, rumah tu tingkap atas tu dia nampak tutup, tapi dalam gambar buka. Sama ada terbalik macam tu lah. Okay. Macam tu Mata nampak tertutup, gambar buka. Macam tu lah. Ataupun sebaliknya lah. Gila. Yang itu memang macam aku cakap, wah, ini kali ni tak kelakar tempat ni. Tapi bila cerita pasal Negeri Sembilan ni, sebenarnya dia lebih kurang macam Sarawak juga. Dia cerita pasal culture dia kan. Ya, betul. Uyuh. Lepas tu Raja Syahiran kena, dia sebab sebelah tu Museum Sri Menanti kan. So kita buka tingkap je kat resort tu, kita dah nampak dah Museum Sri Menanti tu. Okay. Sebelah je lah kan. Direct lah. Lepas tu si Raja Syahiran dia kata PA dia tengah tidur, dia mau nak tidur, dia nampak, dia dengar ada perempuan cakap-cakap, gelak-gelak, Berbual lah. buang-buang kan. Lepas tu cakap ada mungkin dayang-dayang istana kot. Dia kata, aku dengar tu, dia kata macam aku tak okey ni. Aku terus. Tapi dalam telemovie tu, ramai orang kena. Yelah, I mean the whole project like semua orang ada cerita masing-masing kan. Semua macam, ish, kena ni. Dan semua orang tak cerita, last day baru cerita. Kodi ada cakap kan, yang lain-lain kena, mungkin yang lain tu kena, Kodi punya tak se-heavy diorang. Tapi rasanya daripada dalam cerita ni, Kodi punya paling heavy. Tapi dia orang nampak depan mata. Betul juga. Bagi Kodi macam, yelah, hoi tu kita tak nampak depan mata apa semua kan. Tapi Kodi tak pernah nampak bunyi lah kan. benda tu kan. Tu bunyi tu je lah kan. Tapi dia orang nampak seketul. Tapi dia orang nampak depan mata, dia orang nampak clear apa semua kan. Tapi kalau Acap lagi takut yang tak nampak. Tiba-tiba bisik tu. I mean benda-benda yang macam tu, possibility dia bersepah-sepah. Boleh jadi kan, dia hoi, kita tutup mata, kita buka, might be dia. Masa tu macam-macam fikir lah. Masa dia cakap, hoi tu kita dah bangun apa semua. Lepas tu sekarang kita nak tidur belah mana ni? Nak hadap mana? Menghadap mana ni? Nak hadap kanan, dekat belakang belak jari kan. Tiba-tiba tangan Mula macam fikir. Pergi sini kejap lagi. Ini tadi dia hoi kat sini. Nak tidur tegak, tiba-tiba gak muka kat sini. Ya Allah, mula cerita filem semua keluar. Pengaruh lah. Dah memang tiang seri tu kat kepala ke kat kaki? Side kat lah. kaki sini macam tu lah. Itu rumah dia lah. Awal-awal tak tahulah. Awal tak tahulah kan. Okay. Kita mana nak tahu. Yelah. Cerita macam ya. One over kita masuk kan. Lepas tu dah malam kedua ke malam ketiga, pindah balik pergi resort. Lupa dah tanya Pindah. Cakap apa dengan Wan? Wan, ada benda nak shooting tempat lain, so nak balik singgah resort. Penat kan, tidur situ je lah. Tengoklah macam mana kan. Tapi Wan tak yalah, tidur sana je lah. Yelah. Okay. Muka sedih je. Kita macam tak sampai hati. Kita ni kalau tengok Wan ni kita faham. Ya kan. Jadi nak ada orang lain kat rumah tu. Tapi so dia pun sunyi masa tu kan. Kesian dia kan. So, jadi kita macam okey lah, tak apalah. Tapi abang kena kesiankan diri sendiri lah juga. Kalau kau tak kesiankan diri sendiri, kalau kau tidur lagi kat situ, mungkin benda lain. Ya betul lah. Mungkin boleh jadi lagi teruk. Jadi lagi teruk lah. Jadi kita pergi tempat lain supaya pengalaman lain pula dapat. Okay Kodi, mungkin ni lah sebelum kita dah end ni kan, mungkin ada satu lagi kisah seram lah. Kita nak masuk balik ni. Jalan-jalan ke, mungkin Kodi pernah lalu jalan ini seram. Jalan-jalan ke, ada ke tak? Ni cerita ni dah lama ni. Lama sangat ni. Kodi dengan kawan-kawan 3 orang. Kodi dengan 2 orang lagi kawan. So kawan Kodi ni kerja kat Bukit Bintang tau. So Kodi kita orang plan nak pergi Cerating. Nak tengok surfing. So kita orang gerak dalam pukul 10 dia habis kerja, dia pukul 12. 12 malam. So 12 malam daripada KL Bukit Bintang pergi ke Cerating dalam 3 jam. Betul tak kan? Malam 3 jam 4 jam tak ada kereta pun. Tak jam apa semua kan. Relax je lah bawa. Relax je lah bawa pun kita bawa macam tak adalah perlahan, tak adalah laju kan. So okey je bawa je kan. So tahu tak, kita orang sampai kat Cerating tu daripada pukul 12 malam
Sampai pukul 5 pagi, 5.30 macam tu. Ui, 5 jam setengah. 5 jam setengah. Okey. Pagi sampai tu dah Subuh? Dah nak subuh dah. Okey. Kan? Asal. Itu yang pelik tu sebab okey, kita mungkin kau dirasa macam masa tu sesat kot. Tapi Okey. tak sesat. Sebenarnya kau perasan yang diorang dah tidur. Lepas tu kau bawa. So jalan kan highway macam ni kan. Alright. So dua lane kan. So ada masa tu lane tu dia jadi yang dekat sini ni, di sini jadi satu lane. Okey. Sini tutup, kita kena lencong, ni jadi satu. Okey. Kan? Berlawanan lah. So berlawanan kan. So lencong. Okey. Tu kan pergi. So nampak dah patung yang Okey. apa tu mini Okey. queen yang jaga jalan tu kan. Jaga jalan. Okey. So Kodi jumpa benda tu banyak kali. Oh, okey. Banyak kali. Mana banyak jalan tutup ke? Itu yang confused tu, tak tahu maksudnya sebab ni macam jalan tadi tu kan. Oh. Patung tu yang patung semua sama lah. Kalau 30 tempat Yelah. jalan tu 30 lah patung tu sama kan. Tapi ini rasanya jalan sama. Kodi tak perasan lagi. So kejut member tu terbangun. Lepas tu cakap, tadi aku dah lalu sini tau. Lepas tu dia pun perasan benda sama. So jalan tu jalan sama. Tak tahu macam mana lah. So kita orang pun layan. Lepas tu bila tersedar tu macam, asal tadi jalan sama. Cuba patung tu lagi. Sebab dia macam, kita pergi kereta jalan sini kan. So kita masuk sini, nampak patung tu kat tengah-tengah ni. So masuk sini balik, jalan kita balik. Okey. Jumpa benda tu banyak kali ni. Yelah, Amin dengan jalan pun sama kan. So kita fikir macam mungkin jauh kot Cerating ni. Sebab kan tu tak pernah pergi Cerating kan. Okey. Jauh lah Cerating ni. Balik kita orang daripada Cerating balik rumah Selayang. Area Selayang, area Gombak, sampai kat Tol Gombak 3 jam setengah. 3 jam. Itu yang normal lah. Itu yang normal. So 3 jam setengah je ni. 3 jam setengah macam tu kan. Sampai rumah ngangam 3 jam setengah lah kan. Oh yo. Lepas tu tak habis fikir pasal lu. Mana pergi 2 jam tu? Macam mana pergi 2 jam lagi ni kan. So bila kita fikir balik, besok semalam lepas kita orang borak semalam kita nampak jalan tu sama kan. Jalan tu sama je. Banyak kali aku jumpa jalan tu. Masa yang member ni bangun je 3 kali. Nanti 3 kali Kodi bangun Kodi memang bangun bawa dah? tu dah. Okay. Masa Kodi buat drive tu, itu je dah berapa kali dah, 3-4 kali juga dah. Oh yo, Jumpa 7-8 benda kali. sama. Itu pelik lah tu. Itu macam tak tahu apa benda. Itu tak tahu. Itu tak memang tak tahu. Zaman tu lagi lah tak fikir pasal Yalah. tak percayalah benda-benda yang mistiknya sangat. Kita ni nak Semua sampai Cerating Kita kan? nak sampai Cerating. Besok nak tengok surfing ni kan. Kita fikir tu je kan. Tapi 2 jam kau dia hilang. 2 jam. Amin tak adalah macam tengah bawa salah simpang kan. Tak ada lah. Tak ada highway. Dan member pun dah beberapa kali pergi Cerating lah. Sebab tu dia tahu tempat tu apa semua. Kodi lah tak pernah sangat pergi Cerating. Semua orang aware lah. No. Kan. Berkerut tu nak fikir. Jumpa jalan yang sama, tak tahu lah. Okay. Tapi tak ada apa-apa entiti lah. Tak ada. Itu alhamdulillah okey lah. Tak ada. Entiti dia mungkin yang patung tu kita jumpa semua. Mana tahu salah satu tu bukan patung. Dia boleh jadi sebenarnya. Kan? Tapi nasib baik kau tak terfikir time tu pula. Ya. Aku nak surfing. Sebab pukul pagi kita tahu ni kalau aku fikir bukan-bukan tak okey nanti ni. Betul. Surfing fikir tu kan. Counter lah. Counter lah, kan. Kau ni banyak counter di isteri. Tapi sebenarnya betul loh. Ni kan. Sebenarnya betul. Sebenarnya banyak counter dekat diri sendiri. Maksudnya bila dah berhadapan, kita sense lah benda Ya, ni tak normal ni. Kan? Tapi kita I mean, counter kan. banyak Kodi cakap kan. Kodi macam okay, kita husnuzon dulu. Psikologi kan. Psikologi Kita. Tapi kadang-kadang psikologi ni kita pun tak boleh handle. Betul. Sebab kita belum master pasal psikologi. Kan. Kita ikut mana dan kita lah. Kita ikut dan kita lah. Tapi sebenarnya jalan-jalan ni pun banyak cerita Kodi. Macam contoh Karaan. Famous kan. Highway Karak apa semua. Lalu. Karak pernah lalu lah kan. Mesti pernah lah. Tapi sekali je kot. Dia ada lagi best dekat Bukit Miku. Okey, tu kat mana? Negeri Sembilan. Okey. Itu lagi seram. Siang pun seram. Kenapa? Tak tahu dia pernah suasananya. Okey. Suasananya seram. Sebab pokok ke apa? I mean, kalau boleh Di describe hutan. jalan tu. Okey. Di hutan. Lepas tu dia ada macam jalan dia macam pergi satu balik satu. Okey. Dia bukit turun, dia macam tempat-tempat kawasan-kawasan orang asli kan. Kau dia dekat situ seorang siang dengan saudara, dengan pakcik. Okey. 3 orang je kau duduk belakang. Siang ni tau. Tak okey ni siang ni. Vibe dia. Vibe ni tak okey ni. Okey. Tapi dengan cerita sekarang dah okey. Dia orang kata dah malam tak payah cakap lah. Yelah, kalau siang Dengan tu, tak ada lampu langsung. Oh ya. Tapi orang lalu juga. Itu kira jalan shortcut lah pergi mana aku lupa lah. Okay guys, itu dia.
kita dah cerita panjang ni. Mungkin last question kita Kodi sebelum kita nak rap ni. Okay. Kita sebenarnya nak cerita panjang tapi masa lah Kodi. Macam biasa. Biasalah kan. Kan, alright. Kodi, mungkin ini Acap nak tanya. Dalam banyak-banyak hantu Ini kita hantu tu soalan langsung hantu. Berapa banyak hantu daripada kecil ni sampai ke besar? Okay. Ada tak satu hantu yang Kodi takut ataupun pernah ditakutkan? Dia muka scary. Nak kata pocong tak pocong. Okay. Nak kata Figure dia macam mana, lang figure dia? tak lang. Okay. 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 Tapi muka dia muka scary. Yelah, kenalan-kenalan pernah cakap describe pasal muka-muka dia orang ni kan. So jadi kita pun terbayang terus macam oh shit. Oi, tak okey ni. Sekarang sekarang bila balik rumah kita fikir macam terbayang macam oh lah time-time ni dia nak datang terbayang pula. Mula kelang kabut masuk rumah tu. Faham? Dia bayangan Kodi apa tahu sekarang ni adalah budak kecil. Okay. Budak kecil yang tak berapa nak kecil, Okay. 6-7 tahun. Tapi mukanya scary. Okay. Mukanya pecah. Macam tu. Hantu budak-budak lah kan. Okay, faham. Jenglot dan sebagainya. Tak tahulah apa tak dia. tahulah apa nama dia kan. Tapi itulah figure dia. Itu lah tu. Kecil, muka pecah. Yang tinggi-tinggi macam ni kan, tapi muka pecah. Wish, budak-budak kecil dia lagi scary. Kan? Ya. Kalau orang besar tu kita tahulah Kita kan. dah tahu dah. Kau memang okey itu pocong, itu ini, yang tu galah apa semua kan. Itu satu Kodi. Okay, untuk yang industri pula, Acap nak tanya. Mungkin lah Kodi ada nama pelakon yang Kodi nak kerjasama tapi belum dapat lagi. Malaysia lah. Malaysia lah. Bagi 3 lah. Malaysia Imam Manan. Oh, okay. Abang Imam Manan. Okay. Adil Ahmad Ramli. Okay. Ada. Adil Ahmad Ramli. CDO Razak. CDO Razak. Sidi Razak. Dia pelakon lama lah. Tapi Okay. dia tak berlakon dah lah sekarang. Okay. Dia 3 nama ni lah. 3 nama ni lah. Alright. Kalau ada rezeki, insyaAllah. Alright. Ya tu. Okay, InsyaAllah One day InsyaAllah, kan? Mana tahu perjalanan dia lepas ni lagi besar, lagi Mekah kan. Okay Kodi, mungkin last words Kodi, kata-kata mungkin untuk orang macam Kodi yang first dulu nak berlakon, kena reject, kena tomahan dan sebagainya, tapi tak stop lagi cuba. Mungkin Kodi ada ayat-ayat untuk diorang. Silakan. Okay, apa yang Kodi boleh cakap adalah yang pertama, kita walau macam mana pun, yang penting tu adalah kita kena doa lah. Dulu Kodi daripada dulu lagi Kodi tanam kat diri kan, sebelum start masuk dalam industri, Kodi dah cakap lah. Doa, usaha, tawakal. Kan? Kau doa apa yang kau nak, yang benda baik-baik kau nak, kau usaha semaksimum, lepas tu kau serah je kat Allah, kau tawakal. So insya-Allah benda tu akan okey, sebab tak ada benda yang sia-sia dalam dunia. Jadi engkau buat yang terbaik, buat sehabis mungkin. Usaha je. Maksudnya kalau kau nak jadi seorang pelakon, kau cuba je cari jalan macam nak jadi seorang pelakon tu. Contoh, kau belajarlah berlakon dulu. Jadi belajar dan belajar. Lepas tu pergi casting, dapat peluang-peluang pergi casting. So buat kontak dengan orang kan. Kadang-kadang Kodi faham je dia orang ni nak buat kontak dengan orang, tapi biar beradab nak buat kontak tu. Yang penting itulah, percaya dengan aturan Allah, insya-Allah. Betul, percaya dengan itu je. Sebab tak ada benda macam kau dia cakap tadi kan. Kau sia-sia. buat apa benda, tak ada benda yang sia-sia. Betul. Mungkin Tuhan tak bagi sekarang sebab bukan masa dia. Betul. Tapi dia akan bagi waktu tepat masa dia. Yeah. Alright Kodi, by the way, terima kasih Kodi. Kita salam sikit Kodi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Acap. Jumpa Kodi. Sebab sudi hadir juga Kodi. Kan Acap sebenarnya terperanjat bila Kodi kata okay, ons. Kan sebenarnya lah. Sebab kita pun macam Acap kata lah, Acap ni orang yang kata kita nak contact orang-orang yang tak pernah kita berjumpa dan sebagainya. Dan ini mungkin ruang kita berkenalan Kodi. Ya betul, kan? insyaAllah kita cuba rapatkan silaturahim. Amin insyaAllah. Semoga Acap terus sukses. Semoga Acap channel saya terus maju dan terbang tinggi. Yes, doakan kita orang nak sampai 1M insyaAllah. Amin. Sikit lagi guys, tolong guys. Subscribe Subscribe je guys. Tak susah pun, subscribe je. Free pun kan. Alright. So kita semua sama, pihak kami cakap terima kasih kepada Kodi, and kita doakan segalanya untuk Kodi. Alright. All the best, all your journey insyaAllah. Okay. Korang jangan lupa follow Kodi dekat Instagram, TikTok dan semua social platform dia, and tunggu filem dan juga buah tangan daripada Kodi insyaAllah. One day. Alright. Soon. InsyaAllah guys, itu dia. It's a good ending. Kita jumpa lagi. I see you and I see you guys. Ciao lu. Bye. Assalamualaikum. Kodi Rashid.